Ini adalah lokasi berpuasa paling lama dan terpendek pada 2026. Jadi menurut laporan Al Jazeera, hampir 90% penduduk dunia yang tinggal di hemisfera utara, bilangan jam puasa akan menjadi lebih sedikit pendek tahun ini. Manakala musim sejuk di hemisfera utara pada Ramadan kali ini, penduduk di sana akan berpuasa paling singkat antara kira-kira 12 hingga 13 jam pada hari pertama dengan tempohnya meningkat sepanjang bulan suci ini. Jadi orang di negara-negara selatan seperti Chile, New Zealand, Afrika Selatan akan berpuasa paling lama, berlangsung sekitar 14 hingga 15 jam pada hari pertama. Bagaimanapun, bilangan jam puasa akan berkurangan sepanjang bulan Ramadan. Jadi ini adalah 5 tempat tempoh berpuasa paling lama untuk hari pertama Ramadan tahun ini. Yang pertama adalah Christchurch, New Zealand, 15 jam 22 minit. Portamont, Chile, 15 jam 13 minit. Canberra, Australia, 14 jam 48 minit. Montevideo, Uruguay, 14 jam 42 minit dan Buenos Aires, Argentina dengan 14 jam 42 minit. Ini pula 5 tempat tempoh berpuasa paling pendek untuk hari pertama Ramadan tahun ini. Yang pertama, Paris, Perancis, 11 jam 33 minit. Nuuk, Greenland, 11 jam 42 minit. Reykjavik, Iceland, 11 jam 42 minit. Moskow, Rusia, 11 jam 44 minit dan Helsinki, Finland, 11 jam 44 minit. Dan untuk rekod, tempoh berpuasa Kuala Lumpur pada hari pertama Ramadan tahun ini adalah 13 jam 11 minit.